Cepat Su, kita nak pergi mana ni? Mestilah kita nak ke Dungun lah. Rosie nak standby kat sana tu. Kita letak. Relax Rosie, relax. Tenang, relax. Doa banyak-banyak, jangan takut. Betul. Kata, kita nak pergi mana ni? Kita insyaAllah kita akan bertolak ke Dungung. Ya? Dungung. Okay, ramai tu ya, Reti tak cakap Dungun. Tahu, Roger nak kahwin. Sila pastikan tali keledar anda dipasang dengan kemas. Untuk memasang, masukkan penyambut logam ke dalam pengantin baru kepada Rosie Solihin. Kami dari Dekaza. Ucapan terakhir buat kekanda Rosie. Dah penat lah, asyik rakam dia je. Banyak muka dia tu. Teruskan Dah kahwin jangan tak main badminton lah. pertahankan pandangan anda supaya mungkin InsyaAllah ujian pasti akan datang. Semoga Allah meridai hubungan anda dengan pasangan isteri. InsyaAllah saya ibu kepada Razin Solihin, pengantin lelaki ya. Mendoakan semoga majlis pernikahan dan resepsi yang akan berlangsung sebentar saja lagi semoga berjalan dengan lancar ya. Mudahkan ya, semoga segala-galanya baik-baik berlakulah kepada Allah SWT. InsyaAllah dan saya doakan semoga kedua-dua pengantin keadaan sihat dan dapat mendirikan rumah tangga yang penuh dengan rahmat dan semoga Rozin melayari bahtera dengan bahagia dan diberkati Allah hingga ke jannah insyaAllah. Kita mendoakan semua untuk kebaikan ya. Amin. Rozin dah kerja Pengantin baru Rozin daripada Yang Mulia Amat Mulia Tempita dan Ibu Lina. Lepas 9 dah boleh pegang tangan isteri. Gulak Rozin semoga dipermudahkan nanti sewaktu akad nikah ya. Jangan ada nervous. Jesus before akad.
diterima nikahnya Fatin Nabila binti Abu Mansur Maturidi dengan mas kawin yang tersebut itu. Sah. Boleh sah. Heningnya sunyi suasana, lafaz sakinah bermula. Apa rasa diterjemahannya, sebab abad tangis ibunda. Adalah aku wali puteriku, serah kini amanahku ini padamu. Nafkahilah dia, curah kasih dan cinta lebih dari yang ku berikan kepadanya. Dulu esoknya sandar di bahuku, tarisannya kini ku serah padamu. Bukan bermakna dia bukan milikku, fitrahnya perlukan. Jadikanlah dia wanita syurga, mengerti benar akan nahannya. Tari itu bukan hanya pada nama, indah ia pada maksudnya. Aku akan pesanmu, putrimu kini amanahku. Iringlah dengan doamu, bahagia kami dari redamu. Dulu esoknya sandar di bahuku, tangisannya kini ku serah padamu. Bukan bermakna dia bukan milikku, fitrahnya perlukan. Jadikanlah dia wanita syurga, mengerti benar akan maharnya. Tari itu bukan hanya pada nama, indah ia pada maksudnya. Ditetapkan hari ini kau kumiliki, digenggam erat tangan jangan kau lepasi. Dan tiba masanya untuk kita melangkah bersama. Sama di hari ini kau
standby kat Dewan Rozin, okey? Okey. Masuk. Okey, go. Apa rumah tangga bahagia, bukan negeri kejana. Zalzin jadi suami yang baik, Fatin jadi isteri yang baik. InsyaAllah harapan dia junikan zuriat yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanya kita doakan, kita mudahkan segala urusan bahagia dengan akhirat. abadi sejati. Di hari ini aku lelaki, samping wanita teguh gelapis jernih. Alhamdulillah kita selesai trip kita ke Dungun bagi meraihkan majlis resepsi pihak pengantin perempuan bagi pasangan Razin dan juga Fatin. Jadi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan hari ini kita dalam persediaan untuk bergerak pulang ke Kuala Lumpur. Dan kepada Razin Salihin, Cik Izzah mengucapkan selamat menunaikanlah tanggungjawab sebagai suami. Dan ingat perkahwinan ini adalah merupakan satu amanah dan setiap amanah itu akan dipersoalkan di depan Allah nanti. Jadi itu sekarang ingatan bersama dan kepada Razin, selamat menerajui rumah tangga, insya-Allah berbahagia hingga ke jannah.